Okay guys, korang tahu tak? Kat Malaysia pun ada keluarkan kereta mewah buatan sendiri. Yang pastinya bukan Prado, bukan Proton. Korang rasa apa? Cuba teka. This is Bufori. Bufori adalah sebuah jenama kereta mewah buatan Malaysia, atau lebih dikenali sebagai Rolls-Royce versi Malaysia. Bufori menawarkan keunikan, kemewahan dan prestij yang tersendiri, setanding dengan jenama-jenama kereta mewah antarabangsa. Bufori diasaskan oleh 3 beradik kelahiran London, iaitu Anthony, Josh dan Jerry Fori di Australia pada tahun 1987. Nama Bufori berasal daripada singkatan Burgess Hoover and Rena Incorporation yang mencerminkan falsafah reka bentuk mereka menggabungkan kemewahan, kecanggihan dan keunikan. Pada tahun 1998, mereka telah berpindah pusat ke Malaysia dan pengembangan mereka ke pasaran antarabangsa pada tahun 2000. Bufori memindahkan kemudahan pengeluaran mereka ke Malaysia untuk memperluaskan kapasiti yang lebih luas. Langkah ini membolehkan Bufori untuk mengekalkan kualiti tinggi sambil meningkatkan jumlah pengeluaran mereka. Antara model top bagi jenama Bufori ini sendiri iaitu Bufori Geneva. Bufori Geneva menarikan enjin V8 6.1 liter menghasilkan 430 horsepower dan 569 Nm of torque. 0 hingga 100 6 saat je. Okey lah tu kan. Ni kereta bos-bos kot. Bukannya kereta tu kalau lenjan dan track ke apa kan. Okey, next kita pergi kepada dia punya interior dia pula. Okey, Bufori Geneva ni dia menawarkan reka bentuk yang klasik tapi at the same time modern. Apa yang best ni lagi, Bufori ni dia bagi kita option sama ada kita nak tambah, suka hati kita nak tambah apa dalam interior. Contoh lah, sebagai contoh, korang nak tambah apa, mesin kopi boleh, korang nak tambah freezer pun boleh, korang nak tambah tempat masak nasi pun boleh. Itu yang best ni Bufori. Dan seterusnya kita pergi kepada dia punya design ataupun dia punya reka bentuk. Okey, mesti korang pelik kan sebenarnya. Apa yang cantik sangat sebenarnya Bufori Geneva ni. Macam kereta tak siap pun ada sebenarnya. Tapi ada sebab dia kenapa dia design macam tu. Tak lain tak bukan untuk aerodinamik. Mesti korang, kenapa? Kau cakap, kenapa tak tiru je kan kereta klasik Eropah dulu kan. Macam cantik juga kan. Tapi kereta dulu tak selaju kereta sekarang. Tak adalah bila korang bawa tu kan ada bunyi bersiul ke apa. Mesti korang tertanya kan, berapa sebenarnya harga Bufori Geneva ni? Okey, harga dia jangan terkejut, 2.2 juta ringgit. Damn! Bukan sekat korang kena bayar amount yang banyak, korang kena tunggu pula kereta ni siap. Paling-paling kurang pun 365 hari. What? Sebab itulah kalau korang pakai kereta ni dikira macam rare lah. Sebab setahu saya dekat Malaysia ni dia ada 2-3 unit je. Selebihnya diorang export ke luar negara. Okay, so siapa yang akan beli kereta ni? So bagi aku, untuk beli kereta ni mungkin mereka yang dah puas pakai apa-apa ataupun semua jenis brand kat dunia ni, ataupun mereka yang suka dengan design Bufori ni. Sebab macam tadi cerita, design dia memang lawa lah, memang gempak lah. Lepas tu mungkin mereka yang bangga dengan buatan Malaysia. Sebab Bufori kan memang 100% buatan Malaysia. Ataupun last, mereka yang nakkan cita rasa sendiri. Sebab apa? Sebab Bufori ni dah full customize lah kan. Lepas tu untuk apa yang aku boleh simpulkan lah, Bufori ni dia macam permata lah dekat Malaysia ni. Sebab dia lah salah satu jenama yang boleh kita banggakan dekat antarabangsa. So, itu sajalah daripada kita orang. Hope korang enjoy dan nantikan video-video yang akan datang. Terima kasih.